Ini adalah gambar yang paling merosakkan status Maharaja Jepun dalam sejarah. Maharaja Jepun selama ini dianggap sebagai Tuhan atau Dewa yang disembah oleh rakyat Jepun. Inilah antara punca utama kenapa tentera Jepun sanggup berkorban nyawa dan memerangi dunia atas nama kedewaan Maharaja Jepun pada abad ke-20. Itulah yang buat tentera Jepun sanggup untuk mati di tanah Melayu dan tempat kematian mereka dibuat asrama sekolah. Tapi bila gambar ni terbit, dia buat orang Jepun rasa macam kena scam. Ini kali pertama mereka lihat Maharaja Dewa mereka digambarkan dengan cara yang khas untuk tunjukkan bahawa dia rupa-rupanya adalah seorang manusia dan lelaki biasa. Bukan tu saja, di sebelah Maharaja Hirohito adalah wakil negara Amerika, negara yang dah kalahkan mereka lah dalam Perang Dunia Kedua, General MacArthur. Bukan saja general tu dia posing relax je kat sebelah, tak ada protokol langsung. Malah benda pertama yang kita nampak adalah kita bandingkan dua susuk tubuh ni, memang rasa terhina lah rakyat Jepun. Diorang minta gambar ni di-ban tapi tak dibenarkanlah oleh Amerika. Amerika siap suruh print banyak-banyak lagi. Dalam setahun kemudian, General MacArthur menyuruh Maharaja untuk membuat satu deklarasi rasmi mengatakan, hubungan kami dengan rakyat kami sentiasa terjalin atas kepercayaan dan hubungan bersama. Ia tak bergantung kepada legenda dan mitos. Legenda dan mitos apa? Ia tak tertakluk kepada kepercayaan salah bahawa Maharaja adalah Tuhan. Dengan adanya deklarasi rasmi ni, maka sahlah bahawa sebelum ni orang Jepun memang anggap Maharaja mereka adalah Tuhan atau Dewa Suci yang berkuasa mutlak. Tapi ini macam sangat susah nak percaya. Jepun dewakan raja pada abad ke-20? Bukan waktu tu diorang dah ada teknologi punya power ke? Pesawat perang, basikal. Diorang siap buat eksperimen sains yang terbesar dan terdahsyat pada Perang Dunia Kedua. Kenapa boleh macam tu? Dan Maharaja Dewa ni macam mana sebenarnya? Dari mana datang Maharaja Jepun? Daripada Dewa Kek Tiramisu? Bukan. Daripada Dewa Matahari Amaterasu. Menurut mitos lah. Nampaknya Amaterasu ni adalah seorang pemimpin perempuan dalam 800 ke 900 tahun sebelum Masihi. 5 generasi daripada keturunan pemimpin perempuan ini lahirlah Jimmu, Maharaja pertama Jepun pada 660 tahun sebelum Masihi. Jimmu ni nampaknya tengah kalut dengan pergelutan kuasa dari puak-puak musuh yang lain. Jadi nak naikkan pengaruh dia pun katalah bahawa keturunan dia dulu adalah daripada Amaterasu. Dia keturunan Dewa Matahari. Kenapa Matahari? Kenapa tak Gunung Fiji ke Sakura ke? Sebab matahari ini adalah objek alam yang dianggap paling power lah. Sampai sekarang pun watak-watak terkuat fiksyen guna kuasa matahari. Dan satu lagi, dulu Jepun ini adalah masyarakat petani yang menanam beras. Jadi sinaran matahari inilah benda yang paling penting dalam kehidupan diorang untuk nak bagi tumbuh padi itulah. Kalau diorang adalah masyarakat yang duduk dalam gua ke, mungkin diorang tak angkatlah sangat matahari, mungkin diorang angkat Liverpool. Maharaja Jepun atau Maharaja Yamato pada ketika itu turut diangkat sebagai paderi tertinggi Shinto yang kerjanya mengawal matahari dan mengawal beras. Rice bending lah kira ni. Jadinya Maharaja ni penting lah bagi masyarakat Jepun dulu-dulu. Dia bukan saja ada kuasa politik sebagai pemimpin tertinggi, tapi dia juga ada pengaruh sebagai objek keagamaan. Maharaja Jepun ada nama-nama kedewaan macam Aki Sukami, lebih kurangnya Tuhan lah ataupun Dewa yang dimanifestasikan dalam bentuk manusia. Atau fahaman lain, Maharaja Jepun ini dianggap sebagai inkarnasi Tuhan. Maharaja Jepun adalah objek sembahan. Contohnya bila beribu-ribu orang Jepun berkumpul di depan istana, disebabkan kematian Maharaja, diorang akan berdoa. Tapi diorang bukan berdoa kepada Tuhan, diorang berdoa kepada Maharaja yang dah mati tu. Pada waktu sejak Maharaja Meiji, Maharaja akan buatlah kadang-kadang rombongan ke tempat-tempat awam. Tempat yang Maharaja tu singgah, masyarakat Jepun akan buat toko dekat situ. Okey, jadinya sejak dari awal Jepun ada Maharaja. Bukan tu saja, rantaian keturunan Maharaja Jepun ni tak pernah putus.
sampai sekarang. Wow, jadi kenapa kita macam tak berapa nak tahu pun pasal diorang? Dalam sejarah negara-negara lain di dunia, contoh macam di Eropah atau di Timur Tengah, sejarah ditulis berdasarkan siapa raja ataupun sultan pada ketika tu. Raja dan sultan adalah hero utama dalam sejarah. Tapi kalau kita layan manga ke anime pasal sejarah Jepun, adalah hero shogun yang paling terkenal dalam sejarah. Ada hero daimyo yang paling terkenal. Tapi shogun dan daimyo bukan maharaja Jepun. Waktu diorang ni naik memerintah dengan berkuasa, waktu tu masih ada maharaja Jepun. Mana maharaja Jepun dalam sejarah? Sebenarnya bukan kita je yang tak kenal dan tak berapa tahu tentang kisah-kisah maharaja Jepun. Walaupun kerja kita korang aduk tengok anime je. Bila Admiral Perry dari USA datang ke Jepun, suruh negara tu buka sempadan untuk berdagang, dia ingat Shogun Tokugawa itulah maharaja Jepun, tanpa dia tahu bahawa rupa-rupanya ada maharaja Jepun yang sebenar. Malah masyarakat awam Jepun pun tak tahu bahawa maharaja mereka betul-betul wujud dan bukannya macam kisah-kisah dewa-dewa je. Diorang baru kenal maharaja diorang bila wujudnya sistem sekolah pada zaman pemerintahan Meiji. Diorang diajar dalam kelas bahawa negara kita ada maharaja. Maharaja kita ni datang daripada keturunan yang tak pernah terputus, datang daripada Amaterasu itu sendiri. Dia adalah dewa yang patut disembah. Kenapa macam tu? Sebabnya rupa-rupanya dalam sejarah Jepun sejak abad ke-10 lagi, maharaja Jepun ni kena tolak ke tepi oleh pemegang-pemegang kuasa yang sebenar, pembesar-pembesar dan penguasa feudal yang kaya raya. Waktu zaman samurai, diorang cabut kuasa politik maharaja. Maharaja cumalah simbol yang ada nama. Powerlah nama tu The Emperor Maharaja. Tapi dia tak ada apa-apa kuasa politik. Ironinya, samurai-samurai ni duk sebutlah nama maharaja diorang. Dengan nama maharaja, aku hapuskan kejahatan. Nama maharaja diorang ni disebut sebagai simbol lah, tetapi maharaja yang sebenar, diorang kurangkan kuasa dan pengaruhnya. Bukan tu saja, keturunan maharaja ni diorang dikurung dan disuruh duduk asing daripada masyarakat Jepun selama beratus tahun. Maharaja disuruh duduk dalam kompaun kawasan istana diorang yang jauh daripada rakyat dan tak dibenarkan keluar. Hidup diorang ditampung dengan bayaran daripada kerajaan. Tapi gaji maharaja ni setaraf dengan daimyo yang paling rendah. Sampai nak buat upacara pertabalan pun tak ada duit. Kesianlah juga nasib maharaja-maharaja Jepun dalam sejarah ni. Hidup terkurung, macam banduan pun ada. Macam Rapunzel, rumah besar tapi terkurung. Bersyukurlah juga kita jadi rakyat marhain kan. Jadinya kalau beratus-ratus tahun maharaja Jepun ni hidup terasing dengan masyarakat tak tahu pun yang diorang ni betul-betul wujud ke tak. Tak ada kuasa politik, masyarakat tak kenal diorang. Jadi macam mana institusi maharaja Jepun ni boleh tak pupus dan kekal relevan? Kat sinilah yang menariknya. Rupa-rupanya lagi diorang tak kelihatan, lagi diorang misteri, lagi diorang nampak mistik, lagilah diorang jadi objek agama dan pemujaan yang tak boleh nak dicabut daripada masyarakat. Dia macam cowok yang misteri dan tak banyak cakap yang duduk kat belakang kelas. Lelaki macam ni dia bukannya dilupakan masyarakat sekolah, tak. Cewek-cewek jadi lagi minat kat dia sebab wow, dia misteri. Kisah maharaja Jepun, si dewa yang duduk terasing di alam malakut ini disampaikan dalam cerita-cerita rakyat. Dia jadi simbol agama dan penyembahan yang tak hilang. Okey, kat sini kita nak cakap lah pasal konsep Tuhan yang orang Jepun percaya pasal maharaja diorang tak sama dengan konsep Tuhan dalam agama Ibrahimiyah macam agama Kristian, agama Islam. Konsep kami sama agama Shinto ini adalah lebih bercirikan animisme dan pantheist. Semua objek ada roh dan semua objek boleh disembah. Jadinya semua manusia ni juga adalah dewa ataupun Tuhan, tapi dengan tahap yang berbeza-beza lah. Maharaja Jepun ni adalah manusia berstatus tinggi. Dia adalah ketua bagi agama Shinto. Jadi masyarakat Jepun pun percayalah roh maharaja ini adalah yang paling special lah, yang paling
layak disembah. Diorang tak anggap Tuhannya Maharaja diorang yang diorang duk sembah ini adalah sama macam Tuhan agama Samawi, Tuhan pencipta langit dan bumi dan semua makhluk. Tapi diorang tetap sembahlah Maharaja diorang. Waktu nak tumbangkan kerajaan feudal Tokugawa, institusi Maharaja Jepun dan mitos-mitos yang berkaitan dengan Maharaja ini dihidupkan semula sebagai alat untuk satukan rakyat dan untuk dapatkan sokongan dalam proses pembaratan. Malah dalam perlembagaan Empire Jepun pada waktu tu, Maharaja diletakkan ada kuasa memerintah yang mutlak. Malah dia suci dan tak boleh diingkari. Ni penyembahan lah ni. Tapi bila Jepun kalah dalam Perang Dunia Kedua, benda pelik berlaku. Amerika tak buang sistem Maharaja ni. Malah Amerika sendiri yang kekalkan. Member kita Hirohito ni malah jadi Maharaja yang paling lama pegang tampuk. Sebab apa? Sebab mereka nak gunakanlah institusi Maharaja tu untuk mengawal negara yang diorang baru je kalahkan. Institusi Maharaja Jepun jadi anak patung kawalan US untuk menguasai negara Jepun. Amerika kemudian rebrandlah semula institusi Maharaja Jepun. Dia adalah manusia. Dia disuruh mengaku bahawa dia bukan dewa dan Amerika mendemokrasikan Maharaja. Dengan dia suruh Maharaja ni banyakkan penampilan dengan rakyat, bukan lagi manusia mistik yang duduk atas gunung Olympus, bukan, gunung Fiji. Tujuan dia supaya rakyat Jepun lagi mudah menerima penguasaan Amerika ke atas negara mereka. Jadinya kalau macam tu, Maharaja Jepun ni memang fungsi dia sebagai simbol je lah. Dia simbol yang dikawal oleh pemain lain yang lebih berkuasa sejak beribu tahun. Itulah sebab soalan betul ke Maharaja Jepun ni sangat dahsyat dan merupakan punca kepada kedahsyatan terbesar negara itu pada Perang Dunia adalah satu kontroversi besar. Orang duk debat dahsyat pasal apa sebenarnya peranan Maharaja Jepun dalam perang, betul ke dia yang punca kejahatan? Tapi tak apalah, itu cerita lain. Apa pandangan anda? Tulis di bahagian komen. Kita jumpa lagi dalam video ajar yang akan datang, insya-Allah. Jangan lupa like, share dan subscribe. Macam biasa, boleh pertimbangkan juga untuk tekan butang join. Sangat-sangat membantu dan menyokong saluran kami. Kita jumpa lagi, insya-Allah.